Assalamualaikum, hi guys, welcome back to my YouTube channel Ifa Jamari. So hari ni korang dalam segmen Dapur Ifa. Apa yang Ifa nak masak hari ni adalah so tanpa melengahkan masa, jom kita start. So korang yang mana belum subscribe video Ifa ni, YouTube Ifa, korang jangan lupa subscribe. Yang dah subscribe, terima kasih banyak-banyak sebab korang dah support Ifa. So tunggu apa lagi? Korang kena tengok video ni sampai habis tau. Kalau korang suka, jangan lupa bagi like tau. So let's go. Sebelum kita nak masak ayam, so kita kena pecahkan dua bahagian lah, iaitu yang basah dan yang kering. Yang kering ni adalah selepas kita dah salutin dengan tepung ni, baru kita akan dab-dabkan dia dengan tepung kering, and then baru kita akan goreng dia. So let's start. Kita mulakan dengan kita salutkan dengan tepung. Pakai plastik lah, senang sebab nanti dia melekit. Boleh bagi sini. So kita balutkan tepung. Bila minyak dah panas, masukkan ayam. Guys, so kita akan try ayam original dahulu ya. So ini ayam original. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sedap. Kemudian kita akan try ayam spicy, Korean spicy. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. Terima kasih Allah sebab berjaya saya buat. Guys, sampai di sini saja konten ini sebab Ifa nak enjoy the food. Bye bye, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.